Payung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar rancangan Payung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Lanjutan daripada kisah Nabi Lut ni kita dapat lihat pada ayat 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan seterusnya. Bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. صدق الله العظيم. Maka tak kala para utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut beserta pengikut-pengikutnya, dia berkata, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenali. Para utusan itu menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan bawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan bawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat diperintahkan kepadamu, dan kami wahyukan kepadanya, iaitu Lut alaihi salam, tentang kesudahan perkara itu, iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi hingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. Ada kalangan ahli tafsir yang berpendapat bahawa bila Nabi Lut melihat kedatangan pemuda-pemuda, tamu-tamu dalam rupa yang kacak, dalam keadaan bersih pakaiannya, jadi baginda tidak bersetuju keadaan mereka datang pada waktu sedemikian, datang kepadanya dalam keadaan itu amat berpotensi untuk kaum yang sesat itu, kaum yang derhaka itu, untuk melakukan perbuatan buruk kepada mereka. Maka para malaikat ni pun menjawab. Kita dapat lihat dalam gandingan ayat-ayat yang telah kita bacakan daripada surah Syu'ara, surah Hud, surah Hijr, surah Al-Ankabut. Maka malaikat ini berkata, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Rumusannya, malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, jangan bimbang, kami datang ni membawa berita gembira, iaitu azab. Kebinasaan yang sama ni diminta oleh mereka, yang mereka ragui. Kemudian para malaikat itu mempertegaskan apa yang mereka sampaikan, wa atainaka bil haqqi, kami datang kepadamu dengan membawa satu perkara yang benar. Wa inna lasadiqun, ini satu bentuk taukid yang lain, iaitu kami bersungguh-sungguh terhadap berita yang kami beritahu kepadamu bahawa kaum ini akan binasa. Jadi para malaikat ni menjelaskan misi mereka tanpa menyebut kata-kata azab secara terus terang. Ini untuk memberikan pengertian bahawa azab terhadap kaum, menyebut kata-kata azab secara terus terang. Ini untuk memberikan pengertian bahawa azab terhadap kaum Nabi Lut benar-benar nyata dan pasti terjadi. Jadi sekaligus untuk menegaskan kebenaran dakwah Nabi Lut kepada kaumnya yang selama ini menafikan. Kemudian tibalah saat waktu hukuman dikenakan. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi yang mulia ni atas lisan malaikat-malaikat diutuskan, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail, pergilah dengan membawa keluargamu setelah berlalu sebahagian waktu malam. Maksudnya keluarga Nabi Lut alaihi salam ni adalah kedua orang puterinya. Wattabi adbarahum, berjalan belakang mereka untuk kamu memberi perlindungan kepada mereka. Wala yaltafit minkum ahad, ketika kamu berjalan mendengar suara perkirikan itu berlaku pada mereka, jangan menoleh sikit pun, biarkan mereka berada dalam azab dan juga hukuman yang dikenakan oleh Allah SWT itu. Adalah ulasan yang menarik antaranya oleh Imam Mutawi Sya'rawi dan tafsirnya, yang beliau begitu tawaduk mengatakan ini merupakan khawatir imaniyah ni, bahawa bila menceritakan tentang azab yang diturunkan Allah Ta'ala ni, tak dibenarkan untuk kita melihat ke belakang, kerana lazimnya bila sesuatu hukuman dikenakan, sebagai contohnya dulu dalam surah Nur kita bincang, bila dikenakan hukuman itu, bahawa orang yang melihat, yang menyaksikan hukuman dikenakan, jangan ada perasaan ra'fah. Ra'fah ni berarti satu perasaan dalam diri bila melihat hukuman rejam kepada pelaku zina yang sudah berkahwin itu sebagai contohnya. Andai hukuman ditegakkan, wala ta'khuzkum ra'fatun, jangan dalam diri kamu ada perasaan ra'fah, rasa sedih
sedih amat sangat, sedangkan memang orang itu telah terbukti bersalah dan hukuman dikenakan kepadanya. Jadi ini dapat kita lihat, nahnu na'lam qaula haqq subhanahu wa ta'ala fi iqamati ayyi haddin min hudud allati anzalaha wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah ni, bila sesuatu hukuman dikenakan kepada orang yang melakukan zina, pelaku dosa besar ni, katalah mereka dikenakan rejam sampai mati, maka orang yang melihat jangan ada dalam dirinya seolah perasaan ini hukuman tidak patut, kesian kat orang ni, kerana itu memang ketetapan daripada Allah. Maka mungkin juga maksud yang sama daripada surah An-Nur ni, ayat yang kedua ni, juga apply kepada konteks melihat hukuman yang dikenakan Allah kepada kaum derhaka ni. Sebab itu Allah mengingatkan Nabi-Nya yang mulia supaya wala yaltafit minkum ahad. Kemudian wamdu haitsu tu'marun, pergilah kamu ke tempat yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat yang derhaka ni telah kita sebutkan beberapa kali perangai, tabiat buruk yang mereka lakukan itu disebut oleh Ibn Kathir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Ni kitab lain bagi Ibn Kathir lah, namanya Qasasul Anbiya. Bahawa kerja golongan mujrimun ini, golongan kafirun ini, itu satu menghadang orang tengah jalan, mengkhianati walaupun teman-teman mereka sendiri. Kemudian kalau ada tempat nadi, berarti tempat perkumpulan itu, mereka melakukan perkara-perkara kemungkaran dalam bentuk ucapannya, perbuatannya, melakukan perbuatan yang memalukan di hadapan khalayak ramai, membuka seluar untuk buang kecil, buang besar di hadapan orang tanpa perasaan malu. Kerana mereka ni kalau dibandingkan dengan binatang pun agaknya binatang lagi baik. Ulaika kal an'am. Ini kita didedahkan dengan fail berlaku di negara barat itu yang melibatkan tokoh-tokoh besar yang disangkakan orang yang banyak sumbangannya kepada masyarakat, pemimpin korporat, ahli politik dan juga artis sebagai contohnya. Maka ini adalah satu pembuktian bahawa perkara yang sama yang melayakkan hukuman Allah kena pada umat terdahulu, ini juga bakal berlaku kepada mereka derhaka pada hari ini. Kalau kita baca kisah-kisah yang disebut dalam Qasasul Anbiya, contohnya oleh Al-Hafiz Ibn Katsir, kita merasa pelik pada kelakuan tidak bertamadun yang berlaku itu. Ini terbukti dengan fail yang ditemui itu, bagaimana masyarakat yang mendakwa dirinya maju tetapi terlibat dalam perkara yang bukan-bukan sehingga manusia pun dimakannya. Ada tak kezaliman, kejahatan yang lebih dahsyat daripada itu? Maka bila Nabi Lut berdakwah pada umat ini, mereka membalas dakwah itu ataupun seruan itu dengan cacian, dengan pengusiran. Ucapan itu keluar daripada mulut mereka bagi menampakkan kesombongan. Maka Allah telah pun memuliakan Nabi Lut, keluarganya kecuali isinya. Dia pisahkan keluarganya dari isi Lut itu dan meninggalkannya bersama dengan orang yang ditimpa kebinasaan. Reaksi mereka tu tak lain disebabkan kerana mereka dilarang dari melakukan buatan keji dan dosa besar yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelumnya. Jadi kita telah bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu bahawa mereka ni selalu mengatakan, datangkan kepada kami azab Allah in kunta minas sadiqin. Bila datang ujian dan juga hukuman Allah ni yang kamu cerita ni wahai Lut. Jadi mereka minta azab itu untuk disegerakan kepada mereka. Jadi bila Nabi Lut berdoa kepada Allah SWT, kalau kita lihat kaitan surah Al-Hijr dengan surah Al-Dhariyat sebagai contohnya, bahawa bila Allah menceritakan dalam ayat ke-31 hingga 34, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Dan surah Al-Ankabut yang lalu yang telah kita bincangkan ayat 31 hingga 32, walamma ja'at rusuluna ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu man fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Bila kami telah beri berita gembira kepada Ibrahim, mereka mengatakan sungguh kami akan binasakan penduduk kota Sadum kerana penduduknya sangat zalim. Maka Nabi Ibrahim bertanya, sungguhnya dalam kota itu ada Lut. Para malaikat menjawab, ya, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Bila azab ini nak turun, Nabi Ibrahim punya penyayangnya, walaupun itu bukan umat baginda, tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat ini, bertanya kepada Allah SWT, ada berapa orang yang akan diselamatkan? Ada 500 orang. Maka Allah menjawab, tidak, kurang daripada itu. Adakah 300 orang? Kurang daripada itu. Adakah 200 orang? Nabi yang mulia ni nak memastikan janganlah hukuman itu kena, biarlah ada peluang untuk mereka bertaubat lagi. Sekali Nabi Ibrahim bertanya, adakah bilangan mereka 50 orang? Tidak, kurang daripada itu. Rupanya yang selamat itu tak sampai pun 5 orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kita pernah pelajari bahawa dalam menyampaikan Islam ni, kita jangan tertipu dengan bilangan, kerana kita kena mengikut ilzam ataupun iltazim sabilar rasyad wala yaduruka qillatu salikin. Dalam mencari hidayah Allah ni, jalanlah jalan kebenaran. Jangan kamu merasa takut dengan sebab bilangan yang sedikit berada bersama kamu. Hendaklah kamu jauhi jalan kesesatan. Wa iyyaka
wasabila al-ghayy wad-dalalati wala taghtar bi kathratil halikin. Dalam hidup ni lihatlah kepada kebenaran dan ikuti kebenaran itu walaupun tidak ada manusia yang mengikutinya, walaupun seorang dua saja berada di situ, tapi ikutilah kerana itu kebenaran yang terlalu jelas untuk kamu nafikan. Dalam masa yang sama jangan kamu terpengaruh, terpedaya dengan jalan kesesatan walaupun yang melaluinya itu ribuan manusia ke situ. Kita selalu tertipu dengan bilangan, mengatakan bahawa kebenaran itu paksinya adalah bilangan. Tidak. Kalau kita ukur kisah Nabi Nuh yang pernah kita bincang dalam surah Al-Ankabut yang lalu, wala bisa fi qaumi alfa sanatin la khamsina aman, bahawa Nabi Nuh AS berdakwah 1000 tahun kurang 50 kan, tapi yang mengikutinya hanya beberapa puluh orang saja. Maka demikian juga yang berlaku kepada Nabi Lut AS. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim AS begitu mengharapkan daripada Allah SWT untuk mereka mendapat keampunan, dan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT secara tidak langsung, indirectly, mengatakan bahawa mudah-mudahan ada 500 orang sama. Tidak, kurang daripada itu yang beriman. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi telah saya uraikan kepada tuan-tuan para ahli tafsir ini, setelah rombongan para malaikat terdiri daripada Jibril, Mikail, Israfil berangkat meninggalkan Ibrahim, mereka terus menuju ke Sadum dalam rupa paras pemuda yang tampan sebagai ujian daripada Allah bagi kaum Nabi Lut, juga untuk memberikan hujah ke atas mereka. Kemudian para malaikat tu menjadi tamu pada Lut AS dekat-dekat dengan matahari terbenam pula. Jika tidak diterima sebagai tamu di rumah Lut, Nabi Lut kata, bagaimanalah kamu ni? Itu sebab kita dapat lihat surah Hud, Allah menceritakan walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Ketika para utusan kami, para malaikat datang pada Lut, Nabi Lut merasa curiga, dah adanya sempit kerana kedatangannya itu pada waktu petang. Ini waktu yang sangat sulit. Rumah aku kecil, kamu nak tidur macam mana? Dan rumah aku cuma ada anak perempuan saja. Kebimbangan yang ada pada Nabi yang mulia ini. Jadi ke mana kamu tidur? Nak tidur di hotel? Nak tidur di tempat persinggahan? Ini semua akan mendedahkan kamu kepada bahaya, iaitu penduduk tempat ini merupakan orang yang zalim, orang yang melakukan perkara homoseks. Nanti dia akan kerjakan kamu. Begitu ketakutan yang ada pada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat lihat bagaimana Allah nyatakan dalam surah Hud dan surah Hijr yang sedang kita bincangkan ni bahawa bila Nabi Lut AS mengetahui bahawa umatnya, penduduk kota Sadum itu telah berusaha untuk mendapatkan ni pemuda-pemuda yang tampan, malaikat-malaikat Allah yang datang dalam rupa paras manusia yang kacak ini, ketakutan yang ada pada Nabi ini telah pun menyebabkan baginda berkata kepada mereka, inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Ini adalah merupakan tamu-tamu aku, wattaqullaha wa la tukhzu, sampailah kepada ayat qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nanti kita akan lihat ayat ini dalam surah Hud pula. Allah menceritakan ayat 78, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Nabi Lut menasihat kaumnya supaya kan baik kalau kamu bergaul, kamu melakukan hubungan lelaki perempuan dengan isteri kamu yang halal itu. Kalau tak pun kamu boleh berkahwin dengan anak-anak aku. Bukan mana diserahkan begitu saja, bukan diberi untuk dilakukan perbuatan seks dengan anak dara baginda Lut AS. Bukan, dia mesti melalui proses lah. Tapi nak menceritakan tawaran yang diberikan itu sehingga ada setengah ditafsir, contohnya dalam Fathul Bayan mengatakan bahawa mungkin dalam syariat mereka dulu ada kebenaran lelaki kafir berkahwin dengan perempuan muslimah, bahawa Nabi Lut ini menawarkan untuk mereka ketika mereka datang untuk mengambil secara paksa, memaksa tamu-tamu yang kacak itu untuk mereka lakukan perbuatan haram terhadapnya. Maka tawaran Nabi ini adalah untuk menyelamatkan keadaan, menyelamatkan tamu-tamu yang datang itu, termasuklah menawarkan anak-anak perempuannya untuk mereka kahwini. Di samping itu ada lagi penjelasan lain disebut dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Katsir, itu kitab yang berasingan, bahawa menjelaskan perkara ini memang mana-mana perempuan yang ada pada satu zaman diutuskan Nabi, seolahnya Nabi itu merupakan bapa kepada mereka, dan isteri Nabi merupakan ibunya kepada orang beriman. Ini dapat kita lihat dalam surah Al-Ahzab, bahawa Nabi, bila Nabi wafat, para isteri baginda dipanggil Ummahatul Mukminin, diharamkan untuk dikahwini oleh sesiapa pun di kalangan umat ini. Mengahwini isteri Nabi ini haram hukumnya, tidak dibolehkan. Dan kita dapat lihat surah Al-Ahzab berkaitan kedudukan Nabi ini dan juga isi-isi Nabi merupakan seolah macam bapa dan juga ibu kepada orang beriman. Iaitulah ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dan isteri-isteri Nabi ini adalah ibu-ibu mereka. Maka sebab itu isteri-isteri Nabi dipanggil sebagai ummul mukminin. Kalau begitu keadaannya, berarti semua perempuan yang ada, semua gadis yang ada pada zaman Nabi Lut itu seolah-olah anak kepada Nabi Lut. Lagi kita dapat faham pernyataan yang Allah gunakan dalam ini secara majaznya, qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Daripada kamu menangkap orang lelaki ni yang merupakan tamu-tamu aku yang tak bersalah ni untuk kamu kerjakan, kan kebaik kalau kamu kahwin dengan perempuan-perempuan itu semua anak-anak aku. Itu semua merupakan perempuan yang sepatutnya diperlakukan semikian. Kamu berkahwin dengan mereka. Ni salah satu daripada usul Al-Quran. Jadi inilah dia peringatan yang Allah bawakan kepada kita. Nanti saya nak bawa dalam kuliah akan datang bagaimana
hukuman yang telah berlaku ni dan bagaimana pengecualian kepada keluarga yang beriman itu dia dikenakan hukuman, dan seterusnya isteri Nabi Lut amat malang baginya kerana dia memilih jalan kesesatan. Dia menyampaikan maklumat itu kepada kaum yang derhaka tentang kedatangan pemuda-pemuda yang kacak itu yang dia sangkanya manusia biasa. Telah saya tegaskan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu bahawasanya isteri para Nabi walaupun mereka itu menyokong perkara permunkar, tapi mereka tidak sama sekali terlibat dalam perkara-perkara maksiat, tidak sama sekali terlibat dalam perkara yang namanya zina. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.